take the form, a simple form, and repeat it in different ways. Hai. Jadi apa perkembangan terkini dengan bentuk arca? Kita dah dapat dah konsep kita orang. Okey, boleh ceritakan pada saya apakah konsep yang dipilih? Kita orang pilih DNA. Sebab DNA ni kan dia manusia, semua jadi manusia. So kita ambil dari DNA ni, kita kaitkan dengan prinsip arsitektur repetitif dan random. So lepas ni akan buat mock-up sebab dia akan dapat memberikan kesan awalan sebagai produce yang akhir. So selalunya kalau kita terus dia buat yang final, kalau in real life kita akan buat model, kita akan buat sketches, jadi kita akan dapat the real feel. Sebab kita dapat nampak benda tu awal lagi sebelum buat kesilapan. Konsep yang bagus. Okay, kerana DNA merupakan asas kepada sebuah sel. Okay, dan sel adalah asas kepada kehidupan. Okay, jika kita lihat komponen dan rupa bentuk DNA itu sendiri, dia ialah merupakan satu bentuk Phoenix ganda dua. Okay, Phoenix ganda dua dalam konteks di sini bermaksud kita ni bagi tahu kita scientific term. Saya tak tahu pun, saya je lah. Ya. Satu komponen yang berlingkar antara satu sama lain. I love biology, so when architect Aimee mentioned the double helix and the DNA, I was very amazed. Dan perlu difikirkan juga, kriteria yang dicari dalam pembinaan arca ini ialah prinsip fizik, iaitu pergerakan cahaya tersebut. Jadi sekiranya konsep ini yang hendak dipilih, maka fikirkan apakah teras, apakah yang akan menjadi teras, dan bagaimanakah teras ini akan memantulkan cahaya kembali dan membentuk satu corak daripada satu motif. Sebab dari segi architecture, kita ada dua jenis cahaya yang akan efek bangunan kita. Cahaya semula jadi dan juga cahaya semula jadi dan juga cahaya yang buat, maksudnya macam lampu, electricity, berita dan sebagainya. So cahaya yang akan efek bangunan usually is matahari. Matahari ni ada daripada pagi sampai ke senja, dan tengah hari dia ada efek yang berbeza. Okay, kalau objek tu tak ada tengah-tengah, shadow pada pagi akan panjang, dia akan somehow akan efek dunia pemikiran, penghasilan arca tu. So, sebab kamu nak buat arca cahaya, bukan arca yang bercahaya. Alright, so how does it affect your design? Lagi satu, dari segi cahaya dalaman. Kalau cahaya dalaman, dia ada banyak jenis cahaya. Kalau kat rumah Kalimantan, cahaya tu ada shadow tak? Tak ada kan? Kalau lampu yang kita makan kat dining room tu, kat bilik dia makan tu ke, kalau kat meja makan tu, kita ada special light, so focus on the product ataupun makanan ataupun benda yang kita nak tunjuk. Kat showroom pun sama juga. Jadi kena fikir macam mana jenis cahaya apa yang kita gunakan, right? Sebab dia akan ada impact kepada you punya design. Kenapa? Dia memang macam ni, dia memang suka tak ada dengar. Okey, tak apa. Jadi daripada teras ini, maka akan terbentuklah satu corak. Dan corak inilah merupakan pantulan cahaya, kriteria estetik yang kami cari. Okey, masa tinggal lagi 9 jam. Saya ucapkan semoga berjaya dan buatlah yang terbaik. Okey, jumpa lagi. Jumpa lagi 9 jam. Okay. Potong kayu boleh ni. So I want all of the work to look good and to be nice. I'm committed to this project. Hey, hurry up, we don't have that much time. Ini cuma potong ni. Kita tak ada masa. Ini sama ni. Macam macamnya. I can come look at my work. Is it good? Rasanya boleh terbakar sikit tu. Oh, okay.
potong. Saya betul-betul boleh. Tapi otak saya jam. I'm not so used to doing all of this carpentry stuff, but I had to paint these frames, and the paint just got all over the place, and I had to put on these gloves that were way too big for me. Susah ni nak pasang ni. Lepas tu saya suruh je semua orang tolong saya. Saya macam tak yakin je benda ni boleh menang. Guys, it's okay. It's not about winning or losing. Tak apa-apa, kita try je sebaik mungkin. Macam tak jadi je. Mira. Awak ni. Apa ni? Ya. Apa dekat ni? Asal yang sibuk-sibuk nak panggil Mira? Ni, aku nak tolong ni. Ya, sini lah. Mira. Ini memang perlukan Mira tu. Kenapa Nandi tu asyik nak tarik Mira je? Pening kan benda Nandi ni asyik panggil saya. Saya memang dah biasa buat kerja mengetuk ni, tapi waktu tu gementar dia macam. Tak payahlah mokap-mokap. Kita orang buat tu dah sempurna dah. Tak payah mokap. Yes, dah siap. Kita confirm menang. Confirm ni. Uish, kita dah punya model ni hebat kot. Kami memang puas hati betul dengan Arca ni.